Assalamualaikum, kembali lagi bertemankan Yazno dalam rancangan Ju Berkenang. Dan edisi pertemuan kita masih lagi dalam bulan Ramadan. Sik berasa kita berpuasa. Gini puasa diri no. Alhamdulillah setakat tu puasa penuh lah. Puasa penuh lah. Alhamdulillah. Jadi kita doakan kita orang pun dalam keadaan yang sihat walafiat. Betul. Mungkin ada dugaan sikit-sikit ya, sama-sama lah kita bertahan. Kita nak kata nak ambil pahala. Ambil pahala. Iboh dugaan lain. Dugaan pergi bazar Ramadan. Tak kuih bongkol, tak kuih serabe. Ya sebenarnya dugaan tu. Ya dugaan yang paling kata orang nang dekat lah. Nang cemia mata. Tambah cuaca lagi kita dan sebagainya. Jadi hari tu cukup istimewa sebab Juh Berkenang hari tu dibawakan khas kepada anda oleh Nusantara Legit House. Jadi hari tu kita akan pasal kuih lah. Nang benar. Diri tak ada malah kuih? Belum ada. Dah dapat malah kuih dulu. Mestinya malah sambal lah. Sambal aku melobong-lobong nak dipolah aku ni. Aku cari kau tadi siang. Sini kau. Aku mencari pusuk. Pusuk pandai si ada indah. Adanya besar-besar ya. Nak kau ada ya? Nya pun sambal ikan bilis, nya cari sampai ke Langkawi ke? Nang benar. Bukan semua barang. Betul. Sebab apa kita mau nak kualiti. Udah lagi kita orang lain ada tetamu hari tu. Betul. Kita nak akan pasal kuih raya. Bila sebut kuih raya tu, sebut je Sarawak. Sarawak memang terkenal di seluruh Nusantara. Bukan aja di Malaysia tu sih. Di luar Malaysia bila sebut dengan nama Sarawak tu, orang akan imagine-nya kuih raya yang kacak-kacak dan nyaman. Betul sih. Dan Sarawak juga, bila kita kapal Sarawak, betul. Hari rayanya, kita di atas meja setiap rumah, mungkin kata orang lebih 5, lebih 3 yang tahu ada jenis kuihnya. Nang betul. Tapi hari itu, oleh kerana episod kali itu dibawakan khas kepada Legit House Nusantara, kita nak ketahui apa yang terbaru di pasaran. Terbaru di pasaran. Ataupun ada yang mungkin siap pernah dengar ataupun nak mengetahui lebih lanjut. Kita ada tetamu istimewa kita hari itu. Okey? Betul. Kita ada Puan Yaya. Puan Yaya. Dan juga Ain. Puan Yaya tu merupakan CEO untuk Nusantara Legit House. Selamat datang Puan Yaya dengan Cik Ain. Apa khabar tak dua? Baik. Nang semakin sihat kami. Alhamdulillah. Gini puasa dulu. Apa disungkit kami kami sungkit apa tadi? Sungkit apa masak merah? Ayam masak merah. Ya, ayam masak merah. Kami dua jam sama. Sama. Okey. Jadi lepas syuting tu kita moreh lagi lah. Boleh. Kek ada di depan mata tu. Si sabar nak merasanya nak. Bergegar dah tangan aku. Bergegar. Tadi producer Mada, Puan Yaya ada ngembak yang baru dipolah buat tunuk nak. Ya, kamu orang ada tu sebab Nusantara Legit House tu, kamu pun tagline adalah order dulu baru akak. Jadi maksudnya mun kita nak beli set dah walk in. Yang mesti order dulu. Betul. Bila order baru kita omolah. Yes, betul. Sebab first adalah kami kualitinya. So kami umumnya bila tu orang datang ke kita orang nak dia jadi benda yang panas. Bila kita makan punya rasa nyaman. Dia sih dah dalam cair selama jadi dia sibuk keras ya sebenarnya. Okey, jadi sebelumnya kita bercerita, kita nak nanya sebenarnya siapa dan apa sebenarnya tu untuk Nusantara Legit House tu? Apa perbezaannya? Sebab kita di Sarawak tu biasalah kek lapis Sarawak. Jadi kita datang di studio. Boleh kita introduce dulu untuk Nusantara Legit House tu. Okey. Untuk Nusantara Legit House tu sebenarnya adalah kek tradisi ataupun kek asli daripada Indonesia. Dan kami orang mengambil orang Indonesia juga yang untuk buat kek tu. Jadi bahan produk semua daripada bahan-bahan premium. Dan resepi memang bukan daripada Sarawak. Dan siapa yang pernah pergi Indonesia, kita orang makan tahu rasanya macam ni. Okey. Tapi yang tu kami orang barui, kami orang adakan lumut dengan cheddar. Dia ada latest pula, perbarui lah. Jadi kita orang rasanya lain sikit daripada legit yang kita orang beli dekat Indonesia. Biasanya macam kami dulu nak bila nyebut lapis Indonesia dulu kami situ apa legit dulu menyebut lapis Indonesia zaman kecil-kecil dulu ni. Yang mesti rasa rempah. Adakah tu pun memang berasaskan rempah juga nak dipolah kita? Yes, betulnya berasaskan rempah juga.
Then tapi ni ada rasa sedikit macam kalau lumut tu ni ada rasa seperti apa tu? Pandan, yes. Then kalau cedar tu nak rasa cheese lah. And memang banyak yang beli adalah cedar dan lumut. Lumut. Sebab signature orang Sarawak no, kek lumut. Betul. Jadinya kita mesti macam ni orang Madah tak apa namanya tu? Inovasi. Betul. Kreatif dan inovasi. Jadi mestilah kelak orang claim kami orang pun. Macam ni betul. anak. Betul. Yang berapa lama dah bila start untuk Nusantara Legit House? Okay, Nusantara Legit House tu sebenarnya nya baru bermula lah. Okey. Nya baru bermula. Sebenarnya kami orang pola benda tu. Pertama adalah sebab kami orang mau semua orang dapat rasa. And kan kita tahu tahun-tahun kalau premium cake selalunya mahal betul. Betul. Tapi betul. kami orang pun harga insya-Allah semua mampu milik. Ya kami orang pun biarlah kami orang pun target sebenarnya biar semua dapat rasa kek nyaman tapi harga dapat mampu milik harga. Mampu Pun milik. kita nak ngoda nak adakah terus loyang kah, setengah kah ataupun ada loaf? Yes, ni ada apa ni? Yang ada full, half dengan loaf. Okey. Jadi mungkin kita nak order macam kami, contoh nak kami mau 2 loaf aja. Batik lom nak terima tak nak. Lom nak tengok. Jadi 2 loaf aja. Jadi kami telefon dengan kita, Mek Madah minggu depan Mek ambil. Cuma boleh juga kah walaupun 2 loaf? Boleh. Saya ada minimum order kah apa kah? Buat Oh, mau masa tu. deposit tu berita kita. Yes. Aku hilang je lah. Betul. Dah nak ambil minggu depan beringung. Kita nak bulan puasa oi. Nah. Besar lapis legit, besar gunung nimpak aku. Deposit boleh ambil. Jom ambil minggu depan dulu ada. Bye-bye dia nyak. Nanti dulunya belum nak nyaut soalan aku. Okey. Kayaknya memanglah kalau kita order, pertama memang dia perlu deposit lah. Ya memang deposit. Then kamu orang boleh ambil order walaupun kita ambil 2 loaf aja. Rendah berapa ya deposit tadi? Depositnya selalunya half daripada Half, bayar. betul, bagus. Baguslah. At least kurang modal dah. Betul. Ya, Tak ada je banding menghilangkan diri. Bye-bye, sayonara, susah. Betul. Sebab kamu orang sudah minta alamat rumah. Saya dah beri photostat IC Oh, dah. dia dah. Okey, Saya dah bercak bagus. jari pindah dah. Sudah. So far berapa ringgit jenis Jenis kek tu? Okey, jenis kami orang ada 3 jenis. Okey. Ni ada cedar rempah, dan ni ada lumut rempah, dan ni ada original legi. Ni ada 3 jenis sahajalah. Tapi yang paling laku adalah cedar rempah cedar rempah dengan lumut. Ya, yang baru dia polah tak nak pergi Ya. panas nak cerit lo hai. Boleh. Sila je tu. Angkat kan? Sambil kita berkelakar siapa boleh. pun angkat. Sebab kita akan kita akan berilah kami kalau kami berjual barang nak kami suka orang ada pendapat yang jujur. Betul. Kami simullah nyaman tapi rasanya si nyaman. Sebenarnya si nyaman. Kena jangan setuk bah. Nya kata macam lah. Ya memang kena Cik, kena jangan macam tu. Nyaman. Nyaman ada. Nyaman tak apa. Nyaman bah. Bingung dah dia macam tapi bohong macam mana tu. Nyaman. Sambil-sambil kita ceria, Oh. kita kembali ke Lepas tu. Okey. Dalam Juh Berkenang dibawakan khas kepada anda oleh Nusantara Legit House. Kembali lagi bertemankan Yazno dalam Juh Berkenang dibawakan khas kepada anda oleh Nusantara Legit House. Jadi nak kelakar untuk pasal kuih-kuih raya. Jadi kita embak kelainan sikit tahun tu yang nak mengorder selain daripada kek lapis Sarawak. Kita ada tetamu kita, CEO untuk Nusantara Legit House. Kita ada Puan Yaya dan Cik Ain. Kami nak nanya lah kita dua. Nak nanya Cik Ain pasal kita pernah bahan-bahan tu. Kita pernah premium. Boleh kita share? Sikit-sikit lah. Siap ada semua apa pun tahu. Orang dah premium. Apa yang premium? Premium. Macam mana Cik Ain? Bahan-bahan tu kami orang menggunakan golden churn,
Okey. Oh, mentega cak tu. Ah. Mahal lah. Susu tepung import dari Indon dengan rempah ratus pun dari Indon. Oh, nya bukan rempah biasalah. Bukan. Bukan nak rempah-rempah nak apa namanya sup bunjut ada habis ditutuk-tutuk ditapis bukan no. Bukan, bukan. Oh. Nang dari dua bahannya dari Indon lah. Oh, ni nang khas nama lagi oi asal daripada Indonesia dah. Okey, bila sebut pasal rempah ratus dengan susu yang nak jauh orang bak dari Indonesia, nya pun samakah dengan yang macam susu nak jual di situ? Memang saya kah? Setakat tu kami ada coba cari dekat kedai-kedai kek semualah. Rempah ya dengan susu yang masih ada situ. Bila ada sebenarnya, tapi bila dipolah, dia akan merusaknya pun sepi lah betul, sebenarnya. sama. Macam Betul. kita sepatutnya makan susu tepung, dia makan susu tepang. So jadi ya betul. Okey, dah lalang tidak. Okey, bila tak pernah premium, resepi daripada Indonesia, orang tukang polahnya dari Indonesia ke orang situ polah? Dari Indonesia juga. Dari Indonesia juga. Kami orang import dari Indonesia. Saya lah ada kami dengan ada- kita tangan daknya. Ha? Kap undang kah? Tangan dia tangga. Dia kata macam untuk kata menghasilkan original keaslian. Originality. Legit betul. tetek. Ya betul. Gitu. Tapi nak benar. Tapi nang mana? Tapi Untuk nang mana? menghasilkan sesuatu karya, Betul. karya tok kuih yang tek. Sebab ya nama adanya legit. Betul. Maksudnya original lah. Original. Legit ya artinya terpercaya. dipercayai, trusted, kan? Jadi bukan sebarang dah. Bukan sebarang-barang. Okey. Jadi mungkin ada yang pernah merasa kek lapis Nusantara tu, Nusantara House tu, boleh komen di debah. Kata orang bercerita dengan kawan-kawan kita pengalaman orang. kita orang Sebab kah? masih ada masa lagi untuk kita orang order sebenarnya. Betul. Untuk merasai. Sebab setidaknya pun tagline apa Puan Yaya? Order dulu, baru bakar. Order dulu, baru bakar. Okey, best bila kita nyebut pasal ialah kreativiti orang seorang-seorang nak bila nyebut macam kepelbagaian nak tu. Kita nak bercerita sikit tu lama lagi kita tu nak kaya. Macam ni persiapan kita orang ni. Adakah masih semua di depan oven? Saya kan orang saya di depan. Agit nangga sidak yang nak apa namanya bertunuk kek. Sebab ada macam tu, untuk bulan hujung-hujung bulan puasa tu, orang kan mau beli kek tu nya order hujung-hujung puasa. Dia Oh mau yes, ambil. betul. Jadi, Betul. buat masa tu untuk nak baju pedah ya kita pakai call aja lah, beli online je lah. Online aja. Kami orang fokus benda tu sebab kami orang mau customer, kami orang merasa keistimewaan dan rasa dihargai. Betul, Biar betul. bilanya makan naknya ingat. Kunyah rasanya lembut jadi tekan. Betul. Lagi pun nak mun beli awal. Habis awal deh. Order lagi. Order lagi. Kek Dalam nyaman. sebulan bulan puasa tu. Senang nyajak ngorder. 3-4 kali order. Ni nak sebab dia pun kan order dulu baru Betul. dia nunuk. Order habis. Order lagi bagi kami dan cerit dia nak sibuk kita orang order. Sibuk order seloyang terus saya nyaman. Sip saya pula. Dengan deposit. Dengan deposit. Okey, Puan Yaya, harapan kita untuk macam kan kita orang mula, adakah ada target-target tertentu untuk penghasilan kek untuk tahun tu, untuk raya tu, adakah pun target ada berapa ribu cuan ke apakah, harapan kita ada macam ni kah untuk tahun tu? Ataupun kita sebut banyak ataupun sedang-sedang sebab kita mau menjaga kualitinya ataupun dia tu bilang tidak macam ni, kita pun harapan. Okey, sebenarnya kami orang nak mula kek tu Arya, fokus kepada kami orang mau bantu sebenarnya, bantu orang lain untuk merasa kek premium je sebenarnya. Then jujur padalah order yang datang banyak tu kami orang pun beliang je sebenarnya. Kami orang pun macam ada setengah yang ada order sampai 10 loyang. Okey. So jam kami orang bagi kami lah. Kuantiti ya si apa penting, quality is the best. Ya, Jadi kami insyaAllah kami akan adalah kalau dah penuh pun kami akan inform dengan customer ya lah. Betul, kata orang tapi tu. memang target ya kalau dapat insyaAllah lah kalau mencapai sampai 100 biji ke 100 gigit kek ya pun alhamdulillah je lah. Tapi kita tu rasa dia macam dah Lebih dah dah tu. lebih dah. Kira macam orang dah si sanggup nerima lagi
cuba pujuk lah. Cuba Mun dia pujuk lah. dapat katanya lead Oh. order, Oh. dan dia akan cuba bola yang Oh. terbaik untuk orang. Kita tahu juga kadang-kadang kaki tangan juga main Betul, peranan, bukan betul. nyaman nak ngengon Benar-benar. sikit kek ya lagi. Betul, nak bertunggu Dengan 4 jam lah sikit ya. dengan persiapan raya Bajuhannya kita lagi, nak dengan bulan bertunggu. puasa lagi kan. Bulan puasa Betul. lagi, rimpun dengan kepanasan, Mm-mm. dengan macam-macam ujian kau tahu si. Betul, hujan. Jadi, Puan Yaya nak nanya kita, okey, setakat tu ada 3 jenis. Ya. Mungkin adakah nak ditambah lagi pada Next. masa akan datang? Ya, insya-Allah juga dalam perancangan, insya-Allah. Sebab sebenarnya lagi tu dia banyak sebenarnya. Kalau di Indonesia nya banyak, ada pelbagai jenis. Ada ada coklat, ada sebenarnya. Yes. Tetapi buat masa tu, kami orang fokus kepada tu dulu. Sebab kita buat mula. Betul, betul. Kita berkata apa-apa bisnes tu, kalau buat mula jangan terjun jangan aja. terjun. Sikit-sikit kita benar, Betul, insya-Allah. betul. Ikut permintaan orang juga. Betul. Okey. Orang boleh semak lah. Macam orang nak nanggah macam orang ada macam ni nak madah. Lagi juga nak pergi belalak nak nanggah macam ni rupa. Ada si media sosial untuk sidak yang nanggah rancangan kita tu untuk nanggah iklan-iklan kah? Ada. Untuk Kami orang berhubung boleh lah tu. dicari Untuk berhubung dekat, kah? Dekat boleh cari dekat TikTok. Nama TikTok kami orang Legit House. Oh, Legit House. Ya. Okay, kita on type je Legit House, insya-Allah akan keluarlah semua Legit House Nusantara Kuching. Okey, jadi lepas ya untuk kita orang yang nak order tu, So ada nombor untuk kita orang mau order, kita orang boleh booking dekat nombor tu selewat-lewatnya, paling kurang pun seminggu lebih awal. Okay. untuk memudahkan kedua belah pihak lah. Betul. Kami pun sik ngarap, kita pun sik kata orang kecewa untuk memenuhi kata orang order Betul, orang. betul. Jadi sama-sama kerjasama lah. Betul. Okey. So kita tak sempat ke sik order tu. Sempat sih meduk ngodang. Oh. Ya, InsyaAllah masih sempat. Boleh. Cuba Oh. berpujuk lah, berpujuk. Berpujuk Puan Yaya tolong. Ya bukan mujuk yang menjal. Oh, ngansa namanya. Okeylah, kembali lagi lepas tu kita nak merasa lagi lah. Rabi banyak tu. Ni belum dah dicakap kotak. Sidak geng-geng kru-kru kita dan lain Elio juga ya. Dah tunggu dulu. Okey, kembali selepas tu. Kembali lagi bersama dengan Yazno dalam Ju Ju Berkenan. Berkenan dibawakan khas oleh Nusantara Legit House. Okey, kita kelakar pasal kuih raya. Betul. Kita kebiasaan di Sarawak tu kita kelakar pasal kuih raya kek lapis Sarawak lah nak. Mak Jadi Legit kita hari tu membawakan khas kepada orang, mungkin Betul. ada yang biasa baru dengar ataupun baru macam pernah dengar tapi belum merasa. Jadi kita ngembak Puan Yaya dengan Cik Ain daripada Nusantara Legit House untuk kita bercerita mengenai kek dan kuih lapis raya tu. Jadi bila kami nangganya pun kek kita nak diri dah tekstur. merasa nak. Cuba kau cerit sikit. Bagi. Ya habis. Belanya ambil sikit tu bagi dua tu. Teruskan soalan lah. Mungkin kita nangga tu nak sebenarnya ikut action kamu ambil sikit sebenarnya. Cuba Munta next saya nangga ambil tu- ya. Sisi pertama kah. Oh. Okey, munta nangga tu nya pun tekstur nak. Nya macam sikit-sikit tu. Teringat dengan lapis book yang saya ada. Jadi macam ni kita omolah tu sebenarnya nya berkala-kala kah apakah berpegit kala kah? Kek tu nya si menggunakan pewarna. Nya hanya menggunakan perisa untuk yang lumut ya. Cara membakarnya. Nyuruhnya nampak lapisnya. Okey. Okey, bila ambil nangga kerja tu kerja rutin lah juga sebenarnya. Untuk segit kek ya, berapa lama mengambil masa untuk menyiapkannya? Dalam 3 ke 4 jam. 3 ke 4 jam lah. Okey. Mungkin kita pada 3-4 jam. Mesti mahal nak. Berapa sebenarnya harganya? Nak istimewa Okey. nak. Yang tu biar Ain padalah berapa harga sikit-sikit kek ke sikit kek je kita omong tu. Boleh. Sikit-sikit kek. Okey. Okey. Untuk kek Ori tu, fullnya 120 je. Oh, loyang. 120 je. Seloyang. Loyang Seloyang. berapa inci? 88. Oh, 88. Nice. Okey. Tak ada. Itu
untuk lumut 130. 130. Oh, cheddar tu fullnya 180. Okey. Reganya bagi kami macam affordable dengan sebab kita madah premium nak Ya, mahal affordable semua kan? premium. Affordable betul lah. dengan premium memang kata orang memang berbaloi lah sebenarnya untuk ni kan. Selalu macam kami pernah je macam tetangga dekat media sosial nak ada orang jual lapis legit nak di Semenanjung Pindah memang 200 lebih Ya, betul. Dan kalau ada je yang datang madah teringin nak makan tapi oleh kerana harga yang mahal, Betul. setidaknya macam fahamlah kita kat Sarawak tu bukan Betul. sikit kek aja, betul? Betul. Mudah Lepas postage sikit. mu 250. Bayangkan 250, mu beli 5 kek tu berapa ribu dah siap. Betul, betul. Yang tu kan orang memang fokus kepada orang yang mau makan barang premium, bahan premium tapi harga berpatutan untuk kita orang. Macamnya. Betul lah orang fokus sebenarnya. Jadi macam okey, kan kita orang buat bermula nak. Jadi bila kita nampak macam kelainan lah dalam kata orang kek tu selain daripada kek lapis Sarawak biasa, tu lapis legit dan semua resepi dari Indonesia. Macam ni kita rasa adakah rasanya macam nak berlawan ke ataupun macam ni kita rasa boleh ke? Gini rasa tak Persaingan ke penerimaan orang Sarawak. Sarawak bila kita nyela ataupun molah kek tu untuk raya macam ni kita rasa adanya dapat menerima sih. Okey. Alhamdulillah buat masa tu sebelum puasa lagi hari kami orang memang ada beberapa hari dah full dah. Orang order. Dah siap booking. Ya betul. Jadi Booking with Raya payment. pun sama. Banyak orang booking kami orang lah. So sebab apa? Kami orang ada suruh orang rasa dulu. Sebelum beli kami orang minta orang rasa dulu. Biar kita orang macam puas hati. Betul, Kami betul. orang sibuk jual tanpa macam kita orang macam kami orang si pernah merasa situ macam ni rasa. Yes, betul. Jadi kita mau nangga customer yang macam minat dan ada rasa barunya akan beli. Betul. Buat puas Artinya nya order baru kita bakar. Yes. Nya order tanpa paksaan sebabnya dah merasa. Betul sih. Betul. Okey, nak nanya kita dah halang. Adakah penerimaan kek legit Nusantara tu now? Ada mostly daripada orang-orang muda ataupun orang-orang mak-mak kita kah yang suka rasanya kah? Kebanyakannya. Okay, kebanyakannya memang daripada Setakat tu. daripada orang muda daripada orang tua. Dalam so kami orang pun kebanyakan customer tu ada yang bekerja ada 40 yang ada family lah. Dan biar tu ada rasa macam mungkin ori yang mungkin yang mau sebab dia ada rasa rempah. Okey, betul-betul. Bila dia makan rempahnya macam si Kurang bapa sikit. Dia rasa apa tu rasanya tu? pelik kan, Yalah betul tapi- sebab bila kita ada mualah cheese yang Cheese, mungkin daknya lebih mungkin. suka. Ya, betul. Dia senang lumut menarik, je. senang minat cidaknya sebenarnya. Betul-betul. Yalah sebab mun kita nangga lapis Sarawak biasa kan ada macam coklat lah, tuk lah, tuk semua. Tuk kiranya macam memang asli. original rasanya. and then nya pun datang dari Indonesia. So kita asal asyik boleh Indonesia. membandingkan dengan lapis Sarawak. Betul sih? Betul. Yang masing-masing ada identitinya. Okey, lapis premium memang lapis Sarawak premium nak dengan nak bercorak-corak, nak buat kumbu segala apa semua nak. Segala nak Nutella lah, apalah nak. Jadi kek lapis Sarawak biasa kek lapis Sarawak. Lagi pun lapisnya macam tertebal sikit Ya, nak. betul. Itu adalah kek lapis legit Nusantara yang berasal dari Indonesia. Tapi daknya dah dapat IC Malaysia lah. Jadi sebabnya ada di Sarawak tu. Jadi sebab ia jadi pola pembaharuan dan penambahbaikan. Rugi kita orang cari nyaman. Okey, lepas tu kita nak kelakar lagi pasal kek lapis tapi tu asli daripada Indonesia, resepinya, bahan-bahannya cukup premium dan nak bertanya kita orang macam ni persiapan raya. Jadi lepas tu kita kelakar lagi. Kembali selepas tu. Kembali lagi bersama kami, Yazno, dalam Ju Berkenang. Kali itu kita bersama dengan tetamu kita iaitu Nusantara Legit House. Untuk rancangan kali itu, kita kembali lagi bersama lagi, bertanya lagi dengan Puan Yaya dengan Cik Ain. Sebenarnya nak
bila nangga kek yang nyaman, jadi yang kita padah tadi, salah satu daripadanya yang seedar terdapat di Indonesia walaupun kek tu memang asal dari Indonesia. Nak sikit ni tengok. Ya tok, yang tok. Cida tempat tok kami orang bawa pola di situ lah. Bawa apa tu? Perbaharui. Macam polanya macam biarnya selain sedikit. Sebab kami tahu sebab Nembiak selalunya yang memang suka benda yang cheese, benda yang coklat betul. Oh, Jadi benda tu untuk menarik minat parentsnya juga, untuk beli juga untuk anak-anaknya kah. Selalunya kan ada ambil bersekolah asrama anaknya, boleh je hantar kek tok dengan anak-anaknya pakai beri. Betul. Oh. Okay. Oh, nya cheese-nya macam ni adakah di atas saja kah kedai ni? No, dekat atas adalah cheddar yang diparut, yang di dalamnya adalah cream cheese yang di blend di dalamnya. So, ni lapisan pun dah cukup cheese, dah cukup cheese, atasnya pun cheese mak angkat. ya. Makin merasa kita raya Makin aku. makin dekat mau Oh, nak dah raya. main mercun ni. Oh, dah main mercun dah. Oh, nama kita pagi kita tu nak raya nah. Ya, 2 pagi nak raya. Woi, malam 7 lekor belum ada lagi. Lalu apa hari nak raya? Bila kami merasa kek tu, kami faham perasaan mungkin ada yang dah terbiasa dengan kek lapis Sarawak. Oh, Ini ada rasa tersendiri. Betul. And kek lapis tu pun memang ada rasa tersendiri. Especially nasi manis. Yes, betul. Kan? Dia buat Betul. kami highlight juga. Kan? Nasi manis. Bagus. Orang yang berumur seperti mak-mak kita, setidaknya si suka kek yang manis gila. Kami pun suka kami manis pun juga. si suka manis gila. Nyedang dah. Walaupun kami sih dah berumur gila anak. Semua ngaku oi. Oh. Tapi nak benar lah. Ah. Nya sebab apa? Kita dah minum benar-benar manis. Oh. Bila datang kek tu, Betul. dia macam ada lawannya. Lawan. Benar. So Nyedang macam dia rasa. mau nak 2 3 gig, 4 gig, Oh. so order banyak-banyak je lah. Nang benar ya Mek Madatik jangan order sikit love rugi. Order kita orang sikit sekali seloyang ya. 120 130 dengan yang cheese tak 180 sangat berbaloi. Yang makan butter golden churn ataupun mentega captong. Sebenarnya orang nak cari. Bergaya lepas Berarti- ya sikit lagi rempah dia pakainya ya, bukan rempah sebarang dibeli kau kedai Tambi. Ni si ada. Rempah yang diambil dari Indonesia dan juga susu yang digunakannya, susu tepung ya, pun diimport daripada Indonesia juga. Ya, yang specialnya lapis legit Nusantara. Sebenarnya baru orang lain, akulah tukang masak dalamnya sebenarnya. Ya. Aku tukang bunuh. Nya CEO yang menyamar. Yes. Okey, jadi Puan Yaya nak nanya kita sebelum kita mengakhiri kita pun jumpa kenang. Jadi mungkin kita nak promote lagi untuk penonton-penonton kita untuk kek kali tu. Okey. Untuk yang berminat dan teringin untuk mencuba kek tu, kita orang boleh terus kontak dekat nombor di bawah tu. Then if kita orang mau tanggal dulu apa yang ada kami orang jual, kami orang boleh dicari dekat TikTok Legit House dengan FB pun sama Legit House. Okey, jadi harapan kita, ucapan kata ontek selamat berpuasa untuk peminat-peminat kek lapis kita. Silakan. Okey, kami nak ucapkan selamat berpuasa dan selamat menunaikan ibadah tarawih kita dan semoga bulan puasa tu memberi keberkatan yang lebih kepada semua umat Islam di dunia. Dan jangan lupa kalau saya ada kek dan saya ada masa nak pula kek, call kami orang, okey? Cik Ain? Ucapan kami selamat berpuasa untuk semua yang menonton rancangan tu. Lepasnya selamat berpuasa juga untuk pelanggan Legit House. Si berasa kau kita tu dah berloya-berloya berkelakar hal lapis legit pasal bulan puasa dah sampai dah nak habis dah rancangan kita kau. Betul. Jadi Jadi terima kasih kepada Nusantara Legit House yang sudi bersama kita menajar kita pun kuih. Kita pun dah merasa Betul. keenakan kuih tu dan keaslian dan legitnya kek lapis Nusantara tu. Jadi kita undur diri dulu. Jangan lupa untuk nangga next episode apa cerita siapa nak diimbak. Jangan ketinggalan Okey. episod seterusnya. Jadi selamat berpuasa. Bye-bye.